Salam, hari ini saya bermain golf di Seri Menanti bersama rakan baik saya Usop Mamak. Target kita ialah di kanan fairway supaya kita punya second shot lebih terbuka. Untuk siapa yang pukul 210 meter driver agak bahaya sebab boleh sampai di gaung di depan fairway tu. Second shot saya dalam 200 meter lagi, tapi saya gunakan rescue 4 sebenarnya untuk layout saja. Tapi tak sangka bola saya dah tepi green. Mungkin kondisi yang agak kering, bola saya lari 20 meter lagi. Ni sini slow sikit. Turun sini slow. Dari sana laju. Saya chip dengan baik, dekat dengan pin. Birdie lah pula, alhamdulillah. Untuk lubang 2, target kita ialah left fairway, tapi apakan daya saya tersasar ke kanan. Saya cuba nak main cutkan bola tu, nampak macam menjadi landing tepi green. Okey lah. Banyak kiri, ambil banyak kiri. Atau kelab kiri. Saya chip downhill, tapi bola tu tak berapa lari sangat, agak jauh lagi nak save par. Dalam 4 kaki sampai kat lubang ni berhentilah pula. Aduh, bogi. Next par 3, distance yang saya teropong dalam 188 meter. Saya guna 5 iron je layout. Kononnya nak letak tepi green. Alih-alih bola saya tepi green, tinggal chip almost given par. Lubang ni sempit, seram sejuk saya, jadi saya pilih 3 wood untuk tee off. Alhamdulillah, bola saya landing kanan fairway, tinggal lagi 145 meter. Saya pukul dengan 8 iron top lah pula, tapi top saya dah tepi green. Tinggal tapi saya pilih nak putt lah, takut kawasan situ kering kan, nanti chip top naya je. Saya guna putter lah, dalam 2-3 kaki miss green. Alhamdulillah saya putt daripada luar, almost given. Ini mahal ni lubang ni dek. Kerana Jaya, Ani FKS. Ini Subang Jaya. Lubang 5 ni pun seram sejuk, sempit. Dia ada 2 fairway, satu kiri satu kanan, tapi saya pilih nak aiming left fairway sebab dia fairway dia sengit ke kanan. Bila landing ke kiri fairway tu, dia akan roll ke kanan. Second shot saya dalam 70 meter, on the green tapi terlebih pin sikit. Alhamdulillah, par. Lubang 6 ni agak besar fairway, so tak kisahlah nak aim kiri ke kanan ke, janji fairway. Distance ke green dalam 160 meter lagi, tapi saya main shot 10 meter. Bola saya landing sebelum green, lari sampai hujung green. Okey, alhamdulillah. 2 putt for par. Lubang nombor 7, Seri Menanti, par 5. Dan Chanai nak tee off. Saksikan. Par 5 ni sempit. Kalau guna driver, kalau tersasar sikit, mungkin boleh pergi ke istana. Jadi saya pilih tee off guna 3 wood je. Sebab apa? Second shot pun nak layout juga. Apa punya birdie putt 10 kaki pun tak masuk. Cap ayam betul lah. Lubang 8 ni senang. Fairway dia sekangkang kera, tak kisah kiri ke kanan ke.
Apa? Birdie lagi. Patri ni jangan main over green, main short dalam 20 meter. Sebab apa? Sebab kalau on the green over, susah nak putt. Kalau dari bawah senang putt. Lupa lah nah. Ini Din, kalau